Assalamualaikum dan salam kemanusiaan. Okay, hari ini kita berada di Balai Polis Jalan Tun Razak bersama seorang pengadu. Okay, dalam kes pengadu pada ini, beliau membuat satu laporan polis bagi pihak adiknya kerana ahli keluarga telah diganggu dan juga telah diugut dengan bermacam-macam cara. Okay, kita mengesyaki bahawa adik beliau telah membuat satu pinjaman daripada sindiket pinjaman Along Tapi ahli keluarga telah membuat satu pembayaran dengan jumlah lebih kurang RM12,000 dan hasil carian telah menemui yang adik dia telah membuat pinjaman lebih kurang 3 ke 4 ribu ringgit lah. Saya daripada Pulau Pinang. So kami dapat gangguan ni daripada bulan 10. Dapat mengenal pasti benda ni daripada phone adik saya sendiri. Dan kami dapat stress dia punya pinjaman ni sebanyak lebih kurang 3,000 lebih. Tapi kami dah bayar lebih daripada amount 3,000 tu. Anggaran lebih kurang 12,000 lebih sekarang ni. So kami pun dapat gangguan macam-macam dari segi viral gambar, gangguan telefon, mak ayah semua kena gangguan, dan rumah kami pun dah kena simbah cat dan gangguan hantar notis untuk membakar lah apa semua lah. Kita berharap agar satu siasatan dapat dilakukan oleh pihak agensi siasatan di mana segala bukti-bukti yang diperolehi oleh ahli keluarga akan diserahkan kepada pihak pegawai penyiasat. Dan sekiranya terbukti bersalah, kita berharap agar satu pendakwaan dapat dilakukan oleh pihak agensi siasatan.